Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini nak bercerita mengenai banyak tajuk yang aku mau share dengan kamu lah. Tapi aku mulakan dulu dengan pemergian satu pemain tengah kita, pemain Nepal kita iaitu Telmo Kasanhera telah sendiri mengesahkan yang beliau tidak lagi bersama Sabah FC. Di mana di perkongsian beliau tu beliau mengatakan ribuan terima kasih lah di atas peluang dan juga sokongan yang diberikan kepada beliau selama ini bersama Sabah FC. Dan juga beliau mengatakan ini adalah merupakan satu pengalaman yang beliau tidak boleh dilupakan. Jadi aku juga ingin bercerita mengenai contribution Telmo Kasanhera bersama Sabah FC dan of pendapat aku tentang Telmo Kasanhera dan juga kesan pemergian Telmo Kasanhera terhadap Sabah FC. Di samping itu dalam video ini juga aku bercerita mengenai rumors mengenai pemain import lain yang dikaitkan akan bersama Sabah FC dan juga pemain import baki yang lain lah. Siapakah pemain import tersebut yang kemungkinan besar akan terus stay bersama Sabah FC. Jadi aku mulakan dulu dengan contribution Telmo Kasanhera ni, di mana kalau kita tengok di Facebook page Sabah FC, mereka dah memberi jumlah assist yang diberikan oleh tiap pemain di sepanjang saingan Liga Super 2024-2025 ni, di mana Telmo adalah merupakan salah satu individu yang memberikan assist yang tertinggi lah, iaitu sebanyak 5 assist di sepanjang perjalanan saingan Liga, diikuti oleh Stu sebanyak 5 assist juga. So kalau kita tengok sini, dia adalah antara merupakan penyumbang utama untuk gol-gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Dan sebelum aku berikan pendapat aku tentang Telmo ni, aku mau beritahu awal dulu. Aku tahu dia adalah merupakan satu pemain yang cukup bagus. Kalau dia beraksi di padang, memang dia memberikan 100% untuk aksi Sabah FC. Dan kalau kita tengok di perkongsian sosial media beliau, dia ni memang jenis yang pemain yang setia kepada klub. Memang bermain untuk lencana tiada. Tapi kalau kamu pernah follow aku punya video sebelum ni, di mana ada juga orang bertanya tentang kalau pemain Sabah FC yang perlu dikeluarkan, pemain import Sabah FC yang perlu dikeluarkan, siapakah antara pemain tersebut? Aku telah menyatakan adalah Telmo Kasanhera adalah pilihan aku untuk aku keluarkanlah sekiranya sebelum time itulah sekiranya logik untuk dilakukan, dan pada masa ini memang sahlah sudah ditidakkan bersama Sabah FC, dan aku tidak merasakan ini merupakan satu kehilangan yang besar untuk Sabah FC, karena sekali lagi ini pendapat aku saja, mungkin pendapat kita berbeza, tidak masalah, tapi sekali lagi ini adalah pendapat aku merasakan walaupun dengan contribution 5 assist yang beliau telah lakukan, tapi impact beliau bersama Sabah FC tidaklah terlalu ketara, di mana kalau aku menyaksikan perlawanan-perlawanan sebelum ni Sabah FC di season lepas, dia tidak memberikan sekali lagi impact yang besar. Kelibat beliau tidak begitu dirasai di dalam skuad Sabah FC inilah. Tapi walau macam mana pun, di atas pemergian beliau ni, kalau kita tengok skuad Sabah FC buat masa ni lah yang aku tengok di Wikipedia ni, kalau kita tengok dari segi pemain tempatan, memang tidak ada individu yang mampu untuk mengganti beliau. Tapi dengan list yang ada sekarang ni, di mana kita tidak tahu lagi status pemain import tersebut, aku merasakan ini adalah masa yang sesuai untuk Sifu mengambil alih tanggungjawab tersebut, iaitu untuk beraksi di bahagian tengah menjadi player maker utama kita. Ini pun pernah aku sentuh juga pada video sebelum ni, di mana aku merasakan persembahan yang diberikan oleh Sifu sebelum bersama Sabah FC waktu beliau beraksi di Kelantan, dia adalah merupakan tunjang utama ataupun star di dalam skuad tersebut. Tapi aku juga menyatakan apabila Sifu berada di Sabah FC, benda begitu macam seolah-olah tidak dapat diulang oleh Sifu. Aku rasa bukan kerana Sifu tidak mampu untuk membuat benda-benda tersebut, tapi oleh kerana perbezaan taktikal dan juga keperluan Sifu bersama Sabah FC ini telah yang orang membantutkan lah dia punya persembahan yang pernah dia tampilkan sewaktu bersama klub Kelantan. Jadi oleh kerana kejap ada cleaner di belakang, dia tengah kasih bersih tu, maksud aku di bilik sebelah lah. Tapi oleh kerana keluarnya Telmo di dalam skuad Sabah FC ni, sekali lagi aku katakan Sifu aku merasakan amat layak untuk mengganti Telmo di bagian posisi tersebut lah, dan aku mengharapkan sekiranya Sifu masih lagi stay bersama Sabah FC, beliau boleh memberikan seperti mana aksi yang beliau tampilkan sewaktu
bersama Terengganu, karena macam tidak ada competition lagi lah di bahagian tersebut di dalam Sabah FC. So itu adalah pendapat aku mengenai Telmo Kesehera. Dan seterusnya adalah rumus mengenai perpindahan dua lagi nama dikaitkan yang akan bersama Sabah FC. Kita tahu salah satunya adalah Dean Pelikanos, tapi ini pun kita tidak ada official daripada Sabah FC, tapi daripada pihak Australia telah mengesahkan yang beliau telah menandatangani kontrak bersama Sabah FC bagi musim hadapan. Tapi kita kena ingat pengambilan Dean Pelikanos ni bukanlah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Telmo, tapi sebaliknya adalah kekosongan yang dikatakan untuk mengisi slot yang telah ditinggalkan oleh Pak Tesu. So maksudnya kita masih kalau dari segi logiknya kita down by 1 lah untuk posisi Telmo Kesehera tu, dan dua individu yang dikaitkan kemungkinan besar akan mengisi kota import Sabah FC adalah Clayton, tapi ini adalah forward dan ini telah aku sentuh pada video sebelum ni, kamu boleh tengok video tersebut. Tapi individu yang ingin aku sebut sini adalah pemain tengah Perak daripada Argentina, kapten mereka iaitu Luciano Goycoechea, lebih kurang gitulah sebutan dia, di mana beliau ni ada rumors, ada angin yang mengaitkan beliau akan ke Sabah FC bagi mengisi kekosongan tersebut yang ditinggalkan oleh Telmo Kesehera buat masa ni. Tapi sebelum ni adalah untuk melengkapkan kota import Sabah FC, lebih kurang macam tu. Tapi apabila sudah perginya Telmo, bermaksud dia akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Telmo Kesehera. Cuma kabar angin ni tidak boleh aku katakan cukup kuat cerita dia, pasal dia pun ada cerita juga yang mengaitkan ada satu klub daripada Indonesia ingin mendapat khidmat beliau. So ini adalah kabar angin ataupun rumours yang masih 50-50 untuk Sabah FC dan kita tidak boleh sahihkan lah. So seterusnya adalah aku ingin bercerita mengenai maksudnya kalau sudah keluar Telmo, lepas tu Sadil pun tiada, Kuaminko pun dikatakan telah meninggalkan Sabah FC, Pak Tesu tiada. So maksudnya kita ada 3 pemain import yang tinggal sekarang ni, iaitu Stambo, sekali lagi Sifu dan juga Gaby. Okey, ada 3 pemain import sekarang. Tapi daripada 3 ni ada cerita mengatakan, tapi belum boleh disahkan juga, daripada 3 ni 2 saja yang akan stay. So adakah salah seorang pemain import tersebut yang telah kukatakan di awal video tadi, iaitu Sifu, akan terus stay bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Telmo? Itu masih menjadi tanda tanya lah. So bermaksud sekarang ni daripada 3 ni 2 akan bertahan, tapi kita masukkan lagi satu pemain iaitu Dean Pelikanos ni, maksud kita ada 3 pemain import sekarang ni. Dan seterusnya jika jadi rumours untuk memasukkan lagi 2 pemain import dari Terengganu ni, so kita ada 5 pemain import. Dan seperti mana yang telah dikatakan oleh YB Syahel ni, di mana niat Sabah FC untuk season akan datang adalah cuba untuk mendapatkan 6 pemain import. So adakah ini maksud aku, adakah 5 yang aku telah sebut ni akan menjadi individu yang akan disenaraikan di dalam skuad Sabah FC bagi musim yang akan datang? Dan seterusnya satu lagi, misal janji 6, tapi kenapa masih ada 5? Satu lagi aku merasakan adalah khidmat João Pedro masih akan diteruskan bersama Sabah FC. So basically untuk permulaan ni lah, kerana sekali lagi berita ni belum sah, sekali lagi ini adalah perbincangan sahaja. Kemungkinan besar itu adalah 6 pemain import yang akan beraksi untuk Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang. Sekali lagi ini adalah kabar angin dululah. Okey, ini macam sekali lagi kita bercerita kosong saja, bercerita kedai kopi saja. Jadi bagaimana pendapat anda tentang pemilihan Telmo Kesehera ni? Adakah ini merupakan satu kehilangan besar untuk kita? Dan adakah anda merasakan ini adalah masa yang sesuai untuk Sifu mengisi kekosongan tersebut dan finally menampilkan kebolehan beliau bersama Sabah FC sewaktu mana penampilan beliau bersama Terengganu tempoh hari? Dan bagaimana pendapat anda tentang pengambilan 2 pemain import daripada Perak ni untuk bersama Sabah FC? Letakkannya di ruang komentar di bawah guys, dan bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.